Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ini kita akan masuk ke modul yang ke-6 untuk modul Optical Transmission Network. So tajuknya agak panjang lah, tapi sebenarnya senang je. Macam mana nak check barang dan macam mana nak sambung barang. So sebelum kita buat kerja heavy dalam rangkaian fiber, so kita kena tahu cara jaga alat kita dulu. Kalau alat rosak, kerja kita tak akan siap. So, jom kita mulakan. Kenapa kita buat ni? So, tujuan je lah. Kenapa kita kena sibuk-sibuk nak check fizikal ni? So, bayangkan awak nak pergi sekolah, naik motor. Tapi awak tak check tayar pancit ke tidak. So, tengah jalan baru tahu tayar pancit, kan dah susah. So, yang pertama, kita nak check, perlu buat pemeriksaan fizikal. Kita nak pastikan alat tu sihat. Kalau alat tu kotor atau pecah, keputusan ujian nanti jadi merepek. So, penyambungan. Kita nak sambung kabel ke alat yang betul. Kalau sambung longgar, cahaya fiber tak boleh lalu. So, bila cahaya tak lalu, internet tak ada. So, jadi kita nak bacaan yang sah dan tepat. So, alat ujian dan fungsinya. Dalam dunia fiber ada 5 hero yang kita akan selalu guna lah. So, jom kita kenal seorang-seorang. So, ni saya biasa sebut berkaitan dengan OTDR. So, OTDR ni macam detektif. Kalau kabel putus di tengah hutan, dia boleh beritahu berapa kilometer dari sini kabel tu putus. Power meter, macam kita check bar bateri phone. Kita nak tengok isyarat cahaya tu kuat ke lemah. So, light source. So, ni macam lampu suluh kita lah. Dia yang hantar cahaya supaya power meter boleh baca. BERT, dia check ralat. Kalau kita hantar 100 pesanan, adakah 100 pesanan tu akan sampai? Atau ada yang hilang? OSA, so ini lebih canggih. Dia tengok warna-warna ataupun gelombang dalam cahaya. Langkah persediaan. Sebelum mula, jangan terus main sambung saja. So, ini adalah langkah dia. Yang pertama, kita pilih alat. Jangan guna tukul untuk skru dinding. Guna alat yang betul untuk kerja yang betul. Yang kedua adalah kita semak fungsi self test. Hidupkan alat. Tengok dia on ke tak. Ada error tak dekat skrin. Yang seterusnya adalah konfigurasi. Setkan wavelength, panjang gelombang. Kalau kita test fiber jenis A, kena set ikut jenis A. Jangan salah setting. So, apa yang perlu diperiksa secara fizikal dia? Sekarang kita cuba pegang alat-alat tersebut. Kita tengok betul-betul. Yang pertama kita perlu tengok skrin dia. Ada retak tak? Kalau retak, nanti susah nak nampak graf. Yang seterusnya adalah butang. Cuba tekan. Ada yang tenggelam ke? Kalau butang start rosak, macam mana kita nak buat test? So, yang seterusnya adalah port. So, ini adalah lubang tempat kita cucuk kabel. Pastikan tak ada habuk, tak goyang dan tak calar. Yang seterusnya adalah badan alat. Tengok kalau ada kesan jatuh. So, alat ini mahal. Kena manjakan dia. So, kebersihan ni penting. Dengar sini betul-betul habuk adalah musuh nombor 1 fiber optik. Kenapa? Sebab fiber ni halus macam rambut. Kalau ada 1 biji habuk dekat hujung dia, cahaya akan melantun balik. So, internet jadi lembab ataupun terus mati. So, cara cuci dia, guna alat click cleaner. Tekan klik sekali, dia cuci. So, pantang dia adalah jangan sesekali sentuh hujung kabel dengan jari. Minyak dekat jari awak tu lagi kotor daripada habuk. So, bateri dan kalibrasi. Satu lagi benda yang penting, iaitu bateri. Pastikan bateri penuh ataupun bawa charger. Kita tak nak tengok semasa test di atas tiang, tiba-tiba alat kita habis bateri lah. Seterusnya kalibrasi. Tengok stiker dekat belakang alat. Alat ujian ini kena hantar ke lab setiap tahun untuk tuning supaya bacaan dia sentiasa betul. Kalau dah expired, jangan guna sebab kita takut bacaan kita akan lari lah dan tak betul. Komponen penyambungan. Nak sambung alat, kita perlukan orang tengah. Yang pertama adalah patch cord. Kabel kuning pendek yang kita selalu nampak tu. Yang kedua adalah adapter, penyambung untuk temukan 2 hujung kabel. Yang ketiga adalah
test probe. Macam jarum untuk kita test probe, pot tanpa perlu buka semua benda. So ingat semua benda ni, semua benda ni kita perlu pastikan ia dalam keadaan yang bersih. So kita ulang semula berkaitan dengan turutan kerja yang betul, step per step supaya kita tak keliru. Yang pertama adalah mula-mula kita pilih alat yang betul. Yang kedua adalah semak fizikal dan bateri. Yang ketiga adalah baru sambung kabel perlahan-lahan. So jangan terlalu kasar. Yang keempat itu yang terakhir, baru tekan butang test dan ambil bacaan. Laporan tapak, side report. So dah habis test, jangan terus balik rumah. Kita kena buat laporan tapak. Kenapa kena buat laporan? Sebab bos nak bukti awak kamu dah buat kerja. Kalau pelanggan komplain internet lambat, kita tunjuk laporan ni sebagai bukti masa kita buat test. Semuanya green ataupun okey. Ia juga penting untuk rujukan kalau orang lain nak datang repair nanti. So lukisan dalam laporan. Dalam laporan tu jangan tulis karangan sahaja. Itu ayat sahaja. So kita kena ada lukisan. Lukisan SBO. Lukisan asal yang kita tanda ikut apa yang ada depan mata kita sekarang. Seterusnya adalah rack elevation. Gambar susunan alat dalam rak. Supaya orang tahu kabel tu duduk dekat lubang nombor berapa. Seterusnya adalah fiber road. Peta jalan mana kabel tu lalu. Bawah tanah ke ataupun atas tiang ke. Okey, sebagai penutup, ada beberapa soalan tak? So ingat kerja fiber ni perlukan kesabaran. So kalau awak gopoh, kabel patah ataupun pot kotor. Kerja jadi 2-3 kali, so kita akan penat. So ada apa-apa yang tak faham tentang cara cek alat tadi, so boleh tanya dan jangan malu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.